Di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang raja yang gagah perkasa bernama Vikram. Baginda dikenali di seluruh kerajaannya kerana kekuatannya dan istana-istana besarnya. Rakyat menghormati kekuasaan baginda, tetapi selalunya mereka juga sedikit gerun. Raja Vikram percaya bahawa hormat ditunjukkan melalui kekayaan dan hadiah-hadiah besar. Baginda berpendapat bahawa semakin mahal sesuatu hadiah, semakin banyak hormat yang ditunjukkannya. Baginda sangat suka menerima permata berkilauan dan emas berat daripada rakyat jelatanya. Pada suatu hari, raja mengumumkan jamuan besar-besaran. Semua orang di kerajaan dijemput untuk merayakan ulang tahunnya. Baginda meminta rakyatnya membawa hadiah untuk menunjukkan kesetiaan dan hormat mereka. Dewan istana dipenuhi dengan makanan berasaskan tumbuhan yang lazat, gelak tawa, dan muzik. Penduduk kampung dan bangsawan tiba, membawa banyak hadiah yang cantik dan mahal. Terdapat rantai leher berkilauan, sutera halus, dan beg-beg yang melimpah dengan rempah-rempah berharga. Raja Vikram tersenyum, memerhatikan para pembesar istananya menyusun harta karun tinggi-tinggi. Setiap hadiah, fikir baginda, adalah tanda betapa rakyatnya mengagumi baginda. Baginda merasa sangat penting dan kuat. Kemudian, seorang wanita tua bernama Devi perlahan-lahan berjalan ke hadapan. Dia memakai pakaian yang ringkas, dan tangannya kosong, kecuali sebiji mangga kecil yang sempurna. Mangga itu berwarna kuning terang dan berbau manis. Para pembesar berbisik dan terkekik perlahan. Mereka menyangka Devi bodoh kerana membawa hadiah sekecil dan seringkas itu kepada raja yang perkasa. Ada juga yang menganggapnya biadab. Raja Vikram melihatnya dan sedikit berkerut kening walaupun baginda cuba menyembunyikannya. Sebiji mangga saja. Setelah semua hadiah mewah yang telah baginda terima, ini kelihatan seperti persembahan yang sangat daif. Baginda tertanya-tanya sama ada dia benar-benar memahami kekuasaannya. Devi tiba di takhta raja. Dia mengulurkan mangga itu, matanya berkilauan dengan kebaikan. Tuanku Raja, katanya dengan suara yang jelas dan lembut, hamba bawakan tuanku buah yang sederhana ini. Para pembesar saling berpandangan, menjangkakan Raja akan marah. Mereka menyangka Devi akan dimarahi kerana hadiahnya yang sedikit. Tetapi Devi menyambung, mangga ini tumbuh di kebun kecil hamba. Hamba menjaganya dengan teliti setiap hari. Hamba memerhatikannya masak di bawah matahari, memilih yang paling sempurna untuk tuanku. Ia tidak membawa emas, tidak ada permata, tetapi ia membawa seluruh hati hamba dan kekaguman hamba yang paling tulus atas kebijaksanaan yang tuanku tunjukkan dalam memerintah tanah kami. Raja Vikram duduk tegak. Baginda telah menjangkakan permohonan maaf, atau mungkin alasan untuk persembahannya yang sederhana. Sebaliknya, Devi berbicara bukan tentang kekayaan, tetapi tentang hati. Hormat yang tulen, tuanku Raja, Devi menjelaskan, tidak diukur oleh apa yang berkilauan atau berapa harganya. Ia diukur oleh kejujuran dan kasih sayang yang dengannya ia diberikan. Hormat sejati seorang raja datang dari hati yang disentuhnya, bukan emas yang dikumpulkannya. Mangga ini melambangkan kepercayaan jujur hamba terhadap kebaikan tuanku, bukan ketakutan hamba akan kuasa tuanku. Kesunyian melanda Dewan Besar. Raja Vikram memandang sebiji mangga di tangan Devi, kemudian ke timbunan hadiah mahal yang menjulang tinggi di sekelilingnya. Baginda melihat perbezaannya dengan jelas sekarang. Semua harta karun agung itu dibawa kerana kewajipan atau mungkin juga kerana ketakutan. Tetapi mangga Devi, begitu kecil dan sederhana, dipenuhi dengan hormat yang tulen dan murni. Ia adalah hadiah dari hati, diberikan secara sukarela. Baginda menyedari seluruh pemahamannya tentang hormat selama ini salah. Baginda telah mengelirukan ketakutan dengan kekaguman dan gerak isyarat besar dengan penghargaan sejati. Baginda telah menilai pameran luaran lebih daripada perasaan dalaman. Raja Vikram berdiri. Baginda turun dari takhtanya dan dengan lembut mengambil mangga dari tangan Devi. Baginda memandang wanita tua itu, satu pemahaman baru terpancar di matanya. Devi, baginda mengumumkan, suaranya bergema di dewan yang senyap, kamu telah memberikan beta hadiah yang paling berharga hari ini. Kamu telah mengajar beta makna sebenar hormat. Dari hari itu dan seterusnya, Raja Vikram berubah. Baginda memerintah dengan lebih rendah hati dan bijaksana. Baginda lebih mendengar rakyatnya dan berusaha untuk mendapatkan hormat tulen mereka, daripada hanya menuntutnya. Kerajaan baginda makmur, bukan hanya dengan kekayaan, tetapi dengan kebahagiaan dan harmoni. Rakyat mencintai raja mereka, bukan kerana mereka takut kepadanya, tetapi kerana baginda menghormati mereka, dan sebagai balasan, mereka menawarkan hormat mereka yang paling tulen dan sepenuh hati. Kisah ini mengajar kita bahawa hormat sejati bukanlah tentang kuasa atau material. Ia tentang penghargaan yang tulen, kebaikan, dan persefahaman antara manusia. Ia diberikan secara sukarela dan dirasakan secara mendalam. Ingat, tindakan hormat yang tulen dan ringkas boleh jadi lebih berkuasa daripada sebarang gerak isyarat besar. Sentiasa berusaha untuk mendapatkan hormat melalui tindakan anda dan berikannya secara sukarela kepada orang lain.
Jika anda menikmati kisah tentang kuasa mengejutkan hormat yang tulen ini, sila like video ini dan subscribe ke Malai Lepok untuk lebih banyak kisah legenda dan pengajaran abadi.